Tapi so macam mana awak? Susah jugalah handle KOL. Tapi macam Kak Nan okey. Kak Nan okey. Aku dapat pujian weh, Okay. Alright. Okey, Kak Nan memang okey. Ada yang lagi susah sebenarnya daripada tu. Dia sebenarnya bergantung pada orang tu sendiri. Kita dah tolong. So diri diorang sendiri yang kena tolong diri diorang. So apa maksud susah awak tu? Susah tu macam kita nak bagi tahu diorang bila boleh siap video ni, bila boleh siap kan. Sebab ada yang tak respon, sehari 2 hari tak respon langsung. So kita lah kena sabar lah, kena call. Tu je. Sehari 2 hari tak respon. Ya. Kita pun pernah juga buat apa orang kata, ini kalau konten-konten creator dengar dia akan faham. Kita pun pernah try contact kan, 2-3 hari tak reply pun ada. And kalau paling okey pun lah kan, 2-3 hari dia tak reply, tapi after that dia orang hantar terus video. Tu okey. Tapi ni 2-3 hari yang macam yang ni tak. Sebab kadang-kadang kita dia lambat, dia tak adalah lambat mana. Boleh lah, memang lambat jugalah. Tapi kita still macam kita try editkan video dia. Yang tu salah satu yang saya boleh buat lah. Sebab kalau nak tunggu dia 2-3 hari baru nak siap, lepas tu no respon, at least respon kita boleh tolong ke apa ke kan.